Bagi-bagi minta kena potong kaki dah. Dah masuk hari ke-7 kita orang dekat Thailand, and yes, episod halal food hunting dekat Bangkok masih belum habis. So hari ni kita orang decide nak pergi satu tempat yang sangat sinonim dengan budaya orang Thai, iaitu floating market. Ya Allah, berapa banyak air dah kita beli kat sini. Balik ni memang kena pergi toilet dulu. Ada lebih daripada 6 pilihan floating market dekat Thailand, dan kalau nak yang tourist vibe, orang biasanya akan pergi ke Dam Nguyen Sarawak. Kalau nak yang paling dekat dengan Bangkok, boleh ke Taling Chan. So dia ada dua floating market yang dekat dengan Bangkok. Satu Taling Chan. Taling Chan tu 13 kilo daripada hotel. Yang ni dia jauh sikit. Yang ni 20 kilo daripada hotel. Dan kalau yang minat sejarah, sesuai untuk pergi ke floating market Ayutthaya. Tapi kali ni kita orang skip semua tempat tu dan pilih satu tempat je yang jarang orang share. Klong Lak Mayom punya pasar ni. Kat mana lagi kalau bukan Klong Lat Mayom Floating Market. Kenapa kita orang pilih untuk datang ke sini? Sebab vibes dekat sini dia lebih local. Pelancong pun tak terlalu ramai, tak serabut, dan yang paling penting, ambience dia authentic Thai. Sedapnya. Aroy. Sedapnya. Usaha cakap. Perjalanan dari Bangkok ke Klong Lat Mayom lebih kurang 45 minit dan kos e-hailing dalam 239 baht, lebih kurang RM31 je. Pasar dia sangat besar, so kita orang take our own sweet time explore tempat ni puas-puas. In total, kita orang perlukan hampir 3 jam untuk explore setiap sudut Klong Lat Mayom ni. Tonton episod Travelog minggu ni sampai habis untuk sama-sama rasa sendiri suasana floating market yang betul-betul local. Very delicious. Very Aroy. delicious. Aroy. Perjalanan ke Bangkok ni adalah sebahagian daripada impian kita orang untuk travel ke 50 buah negara sebelum umur 40 tahun. Kalau korang suka vibes macam ni, teruskan support, subscribe dan travel dengan kita orang secara virtual. Selamat menonton!